Dan telah datang suatu hadis daripada Nabi SAW dengan sabdanya. Maksudnya, 4 bagai daripada perempuan isi neraka. Yang pertama, perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Jikalau suaminya gaib daripadanya, maka tiada dipeliharakan dirinya, dan jikalau suaminya hadir, ia menyakitinya dengan lidahnya. Ini golongan yang pertama. 4 bagai itu kita ertikan sebagai 4 golongan wanita daripada penghuni neraka. Yang pertama, perempuan jenis mulut jahat. Masa dulu sampai dia berumah tangga. Ini salah ibu bapa. Kan? Kalau ibu bapa asuh elok-elok, insya-Allah mulut lidah dia elok. Tapi duk biar daripada kecil sampailah remaja, sampai boleh berumah tangga, mulut duk kekal jahat macam tu, dengan mulut mak dengan mulut ayah, biasa begitulah.